Hai geng, kalau hampa ada 10,000, hampa nak pilih skuter ke kapcai? Okey, ramai kata skuter lagi syok, tapi juga kata kapcai raja. Okey, hari ni kita compare sikit antara skuter dan kapcai. Kita tengok. Okey, siapa hampa tengok ni video ni, adakah hampa pilih skuter atau kapcai? Jangan beli skuter atau kapcai lagi. Lepas tengok video ni baru hampa tahu buat keputusan. Sebab dua-dua ada kelebihan yang ramai orang tak habaq. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang kembali ke channel Roda Ronda Motor Vlog. Okey, hari ni kita nak sembang topik sikit. Apa pasal skuter dengan kapcai ni. Mana lagi berbaloi ya tahun 2026 ni. Okey, sekarang kita tengok satu persatu lah. Kalau bab keselesaan tu pertama kali. Okey, potong. Okey, sekarang kita tengok bab keselesaan. Okey, kalau nak dari segi selesa ni, skuter memang menang kan. Tempat duduk besar, boleh letak kaki boleh letak depan santai. Kalau ride jauh kurang lenguh. Tapi bila kapcai pula ni, dia bila masa kita duduk tu kadang-kadang sakit belakang juga. Untuk ride jauh lah. Kadang-kadang kapcai ni dia punya posisi duduk tu dia lebih tegak sikit. Kalau jalan dekat tu memang okey lah. Tapi kalau ride jauh tu kapcai dia rasa penat lah. Okay, kalau bab segi keselesaan untuk ride jauh ni, skuter menang. Tapi kalau untuk harian main dalam pekan, kapcai menang. Sebab kapcai lebih mudah menyelit, pick up power. Okey, itu bab keselesaan. Okay, kalau kita tengok pula penggunaan minyak, macam mana kita kata penggunaan minyak ni? Ini apa ingatlah, aku bandingkan yang aku bawa ni sekarang ni, NVX 155 V2 dengan Z15 GT. Kita compare dua tu, bukan kita nak compare apa macam Vario ke, atau Vario boleh juga 160, tapi dengan X-Max apa semua tu tak boleh lah. Kita compare sama-sama sisi lebih kurang. Okey ya. Dari segi penggunaan minyak, kapcai selalu jimat minyak. Dia ringan kan. Berat motor dalam 120 tu, 115. Lebih kurang macam tu lah. Skuter jimat juga, tapi selalunya makan banyak sikit pada kapcai. Skuter jimat tapi dia lebih sikit pada kapcai. Kapcai ni dia macam kalau kita bubur dalam RM5, boleh tahan dalam 2 hari. Harian lah kita pergi market apa semua tu, lebih kurang lah kan. Kalau skuter RM5 mungkin sehari lah, lebih kurang. Yang dari segi minyak, kapcai menang. Okey, kita tengok untuk ruang simpan barang pula. Kalau ruangan simpan barang ni memang jangan cerita lah. Memang boleh kat skuter lah. Kalau kita tengok skuter ni, power cushion dia besar, baju hujan boleh masuk helmet,
Kadang-kadang full face pun boleh masuk kan. Macam-macam kita boleh buh barang dalam dia punya bawah cushion dia tu. Kalau nak banding dari segi tempat simpan barang, skuter menang. Kapten tak ada apa. Kadang macam Z15 GT tu hamba tengok bawah cushion buh tangki minyak, raga pun boleh buh sikit barang, tak banyak sangat boleh buh. Yang tu skuter menang. Tu dah tu. Kita tengok kaki kita tengok relax kan. Kalau hampa nak guna untuk selalu bawa barang banyak ke apa ke, memang skuter lah pilihan lah. Kalau bab prestasi, kelajuan, pickup, aku rasa Kapcai lagi laju, lagi power. Skuter ni dia pickup dia okey, tapi kadang-kadang dia takat ni, dia takat apa dalam 110, 120 tu je. Dia lembut sikit dia punya pickup tu. Kalau daripada segi laju, pickup, Kapcai menang. Untuk hampa yang selalu nak main pickup, nak cari kelajuan yang mudah, yang senang modify, Kapcai. Skuter ni dia santai. Dia boleh buat laju, tapi dia santai. Dari segi kos penjagaan ni, biasanya kita kata Kapcai lah. Kalau nak servis murah kan, dia pakai rantai, tayar murah. Skuter tayar dia mahal sikit. Kalau dari segi kos penjagaan, kos rawatan dia tu, skuter lebih tinggi sebab dia ada servis CVT, roller, dan ada lagi lah macam minyak gear ke apa macam tu kot. Yang tu dari segi servis, dari segi maintenance, skuter kalah, Kapcai menang. Sebab Kapcai ni ya, kita tahulah kadang-kadang kita pakai, aku abang apa, aku pakai RS 150 4 tahun, tukar minyak hitam, tukar rantai sekali, tayar 2 kali, bateri tak pernah tukar, lagi apa lagi, itu je lah. Lain tak ada apa, tak rosak apa yang lain. Empat tahun lah. Okay, dari segi kos penjagaan ni, kos rawatan, itu Kapcai menang. Kalau lah hampa semua nak ulang alik kerja dalam pekan, skuter lagi sedap. Sebab dia smooth, dia tak perlu tukar gear, dia stop, dia jalan, stop, jalan lebih mudah. Kapcai pun boleh, tapi kena main gear. Kalau skuter dalam pekan cukup best lah. Sebab tu kalau kita tengok apa di Indonesia, di sana tu selalunya skuter lagi laku lah di Indonesia. Sebab mereka punya jalan sana sibuk lah. Dia macam jalan dia penuh dengan motor, dengan sibuk. Orang panggil dia pasal macet. Okey. Sebab tu dia pakai skuter. Skuter senang. Kalau benda-benda tempat macam tu dia cukup senang. Dia cukup mudah. Kalau dari segi dalam mandak, kelebihan kepada skuter, kemenangan kepada skuter.
Dari segi kalau jalan kampung, jalan yang mini tat ke apakah, Kapcai lebih senang lah kan, nak kawal tu dari segi jalan-jalan kampung. Atau kalau segi highway, Kapcai menang. Skuter memang bukan tak boleh laju, tapi kalau kita bandingkan Z15 GT, Y15, Y16 dengan skuter NVX ni 155, masih menang kepada Y16 dan Z15 GT. Satu lagi, bila kita bawa motor Kapcai ni, kita ada feel. Siapa yang jiwa racing dia tahu. Setiap kali tabuh gear, tak mana part kita corner, kita main corner dia. Yang tu, siapa ada feel racing tu memang pilih Kapcai lah. Tapi ada juga macam setengah orang ni, dia walaupun skuter NVX ni setengah orang ada juga konvoi ke Krabi, ke Terengganu. Bukan tak ada kan? Ada aja. Okey, ni kita tengok lah nampak dia punya bawah dia tu cukup luas lah. Setengah orang walau dia tak kisah dia naik skuter pun, dia boleh santai, relax kan. Walaupun kadang-kadang 100 km pun dia boleh relax yang bawa skuter. Tapi kalau kita tengok skuter lah, kalau kata skuter X-Max tu okey, tak ada masalah. Zone test yang CC 250 ke atas kan, okey je. Okey lah. Sekarang ni kalau kita tengok perkembangan sekarang, dunia sekarang ni demam skuter lah. Banyak skuter Cina masuk ke Malaysia ni, macam-macam jenis tu ada. Ada yang Aveta lah, sekarang ni Arik lah, semuanya skuter. Memang demam skuter betul lah sekarang. Harga pula tu murah-murah tu. Jadi kalau dalam 250 tu belas ribu boleh dapat dah. Dahsyat lah sekarang kalau kita tengok. Tapi bagi aku, kalau dari segi harga macam NVX ni dengan Z15 GT, memang lari banyak lah. NVX memang harga kayangan, hampa pun tahu. Dari segi harga memang kalah lah. Skuter harga mahal sikit, walau NVX, walau XADV, walau Vario. Kalau nak banding dengan Kapcai, kalau nak bandingkan dengan Kapcai memang kalah lah. Skuter punya harga memang tinggi sikit pada Kapcai. Jadi kesimpulannya, okey, kalau hampa jenis ulang alik kerja setiap hari, nak simpan barang, nak tunggang dengan santai, skuter memang pilihan yang sesuai, yang tepat untuk hampa. Kalau hampa ulang alik kerja, contohlah kita kata dalam jarak 10 atau 15 km pergi balik, macam Kuala Lumpur, Ipoh, Alostak pun boleh. Tapi yang gunakan bandak, dalam bandak, memang sesuai pakai skuter. Sebab kita nak simpan barang, nak simpan baju hujan, semua itu cukup senang. Memang pilihan yang sesuai lah. Sebab dari segi dari segi simpan barang ni memang Kapcai kalah. Tak boleh lawan lah dengan skuter. Tapi walaupun lagu tu
setengah orang dia minat kepada kapcai. Okay, kalau aku pilih kapcai sebab aku jiwa racing. Aku mau rasa feel kita main gear tu. Sebab aku suka rasa feel kita main gear cukup syok. Sebab tu aku pilih kapcai. Jadi kalau untuk orang-orang yang lebih kurang macam aku ni, gila sikit racing, gila kono sikit, sesuai pakai kapcai. Okey lah ni. Sekarang aku nak tanya hampa pula. Kalau lah dibagi pilihan, hampa pilih skuter ke kapcai? Hampa tulis di ruangan komen. Sebab aku nak tengok tim mana lagi ramai. Siapa yang pilih kapcai ramai ke atau skuter ramai? Okay, jangan lupa like, subscribe. Dan kita jumpa dalam video ronda-ronda yang seterusnya. Assalamualaikum.